Sebab apa yang berlaku pada hari ini, dia tidak semestinya relevan pada 20 tahun akan datang. Contohlah, contoh yang paling klasikal, yang saya ingat tuan-tuan biasa dengar. Anak kita hari ni belanja sekolah RM5 sehari. Ke sikit sangat? Kalau campur sekolah kafar, sekolah agama, tambah lagi RM3, RM8, RM10 macam itulah satu hari. Tuan-tuan, ada kalaulah contoh anak kita datang kat kita, dia kata, ayah, saya nak minta duit belanja RM8. Boleh tak kita cakap kat anak kita, ayah dulu? Kan, ayah dulu. Dengan ayah dulu tu dah geram dah dengan anak kita. Ayah dulu bawa sekolah tu, belum lagi atuk pun dia cakap. Atuk dulu bawa 2 sen je pergi sekolah. Anak-anak akan triggered. Okeylah macam ni tu, atuk ambil 2 sen ni, atuk tengok apa benda atuk boleh beli. Coki pun tak lepas tu. So ada benda yang dia boleh kita pass down pada keturunan kita, dan ada benda yang sebenarnya kita kena cut off ataupun kita kena improvise. Contoh dalam psikologi kan, kebiasaannya mak ni dia akan maki anak, dan bagi dia makian tu adalah cara macam mana nak buatkan anak tu jadi lebih kuat, lebih resilient katanya, lebih macam orang kata kuatlah hatinya. So mungkin pada dulu punya cerita dia membantu untuk tumbuh besaran anak, tapi kita telah saksikan hari ni peningkatan orang yang ada trauma, peningkatan orang yang ada masalah kesihatan mental disebabkan oleh childhood trauma dia. Masa dia kecil tu, dia dibesarkan dengan cara dia dimaki, dia dihina, dia diherdik, dia dibandingkan. Jadi janganlah jadikan itu alasan untuk kita buat benda yang sama pada anak kita.